apabila ditukarkan di Petronas, kita pun jadi pelik. Sebab apa? Dia mempunyai kepakaran yang luas dalam mentadbir bandaraya ni. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, pemendekan tempoh perkhidmatan Maimunah adalah bagi memberi ruang kepada beliau untuk ditempatkan di salah sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC, Gergasi Nasional, yang diberi peranan untuk membangunkan mercu tanda baru di Kuala Lumpur. Syarikat Gergasi ini adalah dipindahkan ke Petronas. Nah, ini persoalan. Mungkin selepas ini kita akan ikuti dengan rapat setiap perkembangan siapa yang nak ganti Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni, dan kita akan ikuti dengan rapat sebab apa Datuk Bandar DBKL ini ditukar secara drastik ini, tuan-tuan. Keputusan itu mengambil kira keperluan perkhidmatan, kepakaran dan pengalaman beliau dalam bidang perancangan bandar, berteraskan pembangunan lestari terutama ketika menerajui United Nation Habitat sebagai pengerusi eksekutif, katanya dalam satu kenyataan. Ini Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif ini, dia mempunyai kepakaran dalam perkhidmatan dalam bidang perancangan bandar. Dan apa kena mengena dihantar ke Petronas untuk nak membangunkan mercu tanda Petronas, sedangkan DBKL ini satu institusi, satu dewan bandaraya duduk di Kuala Lumpur di bawah Kementerian Wilayah ini, tuan-tuan, dan beliau ada kuasa penuh sebagai Datuk Bandar. Kenapa dia tukar? Sedangkan itulah kepakaran Maimunah Muhammad Sharif dalam membangunkan bandaraya, menaikkan taraf bandaraya. Ini kepakaran bidang Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif. Ini pelik, tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa, tapi ini kepelikan. Nah, saya rasa sebab Datuk Seri Maimunah ni mempunyai kepakaran dalam perancang bandar, menaik tarafkan bandaraya, membuat strategi bandaraya. Dan apabila ditukarkan di Petronas, kita pun jadi pelik. Sebab apa? Dia mempunyai kepakaran yang luas dalam mentadbir bandaraya ni, dalam menaik taraf bandaraya, dan ditendang ke tempat lain. Ini menjadi tanda tanya. Saya tak tahu kenapa, tuan-tuan, tapi sebagai rakyat Malaysia, saya jadi tanda tanya. Sedangkan tempoh perkhidmatan beliau ini tahun depan. Tahun depan baru tamat, tuan-tuan. Bukan sekarang. Ogos tahun depan, 2026 baru tamat. Tetapi ditukarkan secara drastik.